اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekarang kami dah pakai kain ihram. Sekarang kita nak pergi ke bas. Okey. Korang boleh pakai warna apa je untuk ihram sebenarnya, tapi paling sunnah warna putih lah sebab dia mengingatkan kita mati. Okey, senang tu okey. Pakai je macam ni. Pakai je. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الله أكبر والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanallah. Masya Allah. Jam kat sini. Kat sini memang jam sikit ni. Oh. Jadi insyaAllah hajah-hajah kita dah pun hampir sampai. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.02. Sekarang pukul 9.27 malam. Sekarang kita nak turun untuk mengerjakan umrah untuk Mutawif. Beli satu percuma satu.
turun daripada hotel ni memang hotel ni memang dekat-dekat dengan mall. Okay, mungkin Irfan tak record kot untuk masuk masjid ni. Okay, nanti Irfan bagi tahu kenapa. Alhamdulillah dah habis buat umrah, dah potong rambut sikit, dah tala sikit. Esok baru botak sebab ni dah pukul 1 pagi ni. Tu. Kita tak ikut dia punya prosedur. Minta maaf saya tak dapat record waktu tawaf tadi sebab waktu tawaf memang ramai lah, memang ramai. So tak sempat nak record. So minta maaf sangat-sangat. Klip untuk umrah ni memang sikit je lah. Maaf sangat. Sebab Ifah tak mampu untuk record masa tawaf. Ini adalah saatnya tawaf tu je yang tak ada. Tapi Ifah akan ganti dengan masa umrah kedua atau umrah ketiga insyaAllah. So sekarang kita nak menuju ke balik hotel. Dah pukul 1 ni. Tadi kita orang keluar pukul 9. 9 jam 10, 11, 12, 1. 4 jam. 4 jam kita orang buat umrah. InsyaAllah. Lepas tu tadi ada tunggu sekejap tu. 15 minit macam tu lah. Sekarang kita nak balik hotel. Tadi tak sempat nak ambil video. Tadi tak sempat nak ambil video. Okay. Baik, kita orang kat sini. Bilik bag hand carry kita orang letak situ. Tapi itulah katil tinggi-tinggi. Satu ni je yang rendah. Katil tinggi kot. Ni luggage. Okay. Esok kita sempurnakan tahala kita. Hari ni kita tahala sikit je. Subhanallah. Sebelum kata tahala tu macam botak. Hari ni kita potong sikit je. Esok botak lah. Okay. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 2 dah pukul 2 dah. 2 suku. And good night. Apa rasa apa? Letak lock. Kenapa ya? Kita dah sampai hotel kita. Nak ambil dulu. Dia nak ambil.
Mana? Oh tu. Nampak. Okay, so kita dah dapat breakfast itu. Ni Indomie, nugget, ayam, pancake dengan apple juice dulu. Lepas tu kita makan roti-roti sikit lah. Dah habis dah halal. Okay. Bukan nombor 1 Ah, 2. Nombor 2. Okay, jom. Habis 1. Betul lah, kita tak perlu 2. Dia kata dua. Akil, nombor 1 Akil. Hello. Akil dia orang pendek ni. Okey, nampak. Okay, hari ni hari Jumaat. So, sekarang kita orang akan pergi ke dataran Masjidil Haram untuk sedia waktu solat Jumaat. Sekarang berapa? Sekejap. Kamis Visit dah 2.48. So sekarang 9.48. Kena datang awal lah untuk solat Jumaat. Baik, tak gerak ke? Tak apalah, boleh dah ni. Aduh, tak gerak pula eskalatornya. Nak tutup. Ya tadi. Dah, kita nak kena pisah nanti belajar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillah dah habis solat Jumaat dengan solat jenazah. Sebab selalunya lepas setiap kali selepas tu, lepas habis dia terus akan ada solat jenazah. Jarang tak ada. Kalau tak ada tu maksudnya tu adalah rare. Sebab selalu akan ada solat jenazah lepas solat fardu. Sekarang kita nak keluar masjid. Ramainya. Ben. Ada sebelah dulu. Ben. Depan kita solat Jumaat di mana? Madinah. Yes. That's right. Subhanallah, ramai. Tengok. Ramai. So foto balik untuk kita masuk hotel. Sana. Ada di Ifan ni. Okey, sikit lagi. Kita cuba. Okey. Sekarang kita akan pergi ke Jabal An-Nur. Pergi pulang. Tapi jadi ramai dah. Mana? Itu je ni. Nanti dia ambil. Jodoh sini. Ha? Ada yang pernah tak?
Okay, kita dah gerak. Sekarang kita ambil jemaah daripada hotel lain. Oi, orang makin nak pendek dia makin panjang. Okey, panjang. Sampai ini je. Kita kat GPO. Kita teleport ke GPO. Yes. Mic we. Liter we. Ni adalah GPO gitu. No, bukan dah. Salah tu. Kenapa? Tak tahu. Oh, tak boleh rakam. Dapat wahyu tak? Dia tak tenang. Dia dapat wahyu ni. Kita asli. Nak pegang apa? Dalam. Insan ni. Pause. Pause. That's right. Bukan ada ni. Kita dah masuk dah tadi. Jom kita pergi next hall. Saat pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, di kondisi yang saat itu sangat ketat. Tengok dalam. Okay, kita cari dalam sini. Jom. Ada dua. Belah kiri, belah kiri. Perempuan belah kanan. Ni ada daripada Indonesia sekali ni. Sekarang kita nak pergi tawaf sunat. Kita pergi sendiri. Kalau apa, kalau kita pergi yang grup tu pergi terus buat umrah sunat, kita buat tawaf sunat je. Kita tak ikut grup, kita buat sendiri. Sekarang kita nak turun masuk Masjidil Haram. Haji. Okay, pagi tadi sarapan sekejap, lepas tu turun beli-beli barang jap. Ifah ada beli ni Teacher Patrick. Comel. Tapi SpongeBob pula tak ada. Kesian Patrick, seorang-seorang je. SpongeBob ni hilang. Tak tahu.
tak tahu SpongeBob dijual ke mana. Sekarang kita orang tak pakai ihram, kita orang pakai baju biasa je. Sebab kita buat tawaf sunat je, bukan umrah sunat. Umrah sunat. Jangan pergi Pullman. Imran. Kita kena naik tingkat atas. Dia nak jelaskan pintu tu. Pintu mana? Pintu kita pergi jemaah. Pintu kita pergi jemaah tu. 80. Pintu apa cakap pintu 85? Okey, dah habis tawaf sunat. Sekarang kita tunggu waktu solat fardu zuhur. Sebab ni pun dah dekat waktu dah. Ni hasil tawaf kita, tawaf sunat kita. Tapi Ifan start daripada tawaf pusingan kelima. Ifan tak start daripada awal. Sekejap, berapa ni 1 jam 11 minit. Itu belum lagi kalau kita campur apa pusingan yang kita belum start, yang belum mula lagi. Kalau dalam ni, sebab ni dia start daripada 5. So lagi sekejap. So apa yang 1, 2, 3, 4 tu kita tak tahu berapa, tambah berapa minit. So sekarang kita tunggu waktu solat jap. Okay guys, tengok ramai. Dia memang takut. Ni umat Islam satu dunia datang sini untuk satu tujuan, buat umrah. Ni ada yang daripada Afrika, ada yang datang daripada semualah. Indonesia ada. Sekarang kita dah turun dina. Kita mau. Okey. 12. Ni bukti yang orang pun fasih bahasa Melayu. Kita cakap bahasa Melayu. Kita orang cakap bahasa Melayu. Dia tahu ada kita. Hah? Sekejap. Sekejap tu. Saya bawa balik tu. Wait till you. Ya, Have you esok? Kau tahu ah, Angah belum buka lagi. Dia pun belum buka. Rasanya tak ada dah. Rasanya tak ada. Ha. Tak apa, kita kan boleh tengok kat. Kita boleh tengok kat. Itu bukan ada. Harapnya ada. Ni ada. Dia kata dia ambil air. Jangan bilik.